Okey, jom kita cakap pasal satu masalah yang kita semua confirm pernah hadap. Suka bertangguh. Kali ni, kita akan bedah siasat idea-idea best dari buku Do It Today oleh Darius Foru untuk cari jalan macam mana nak lawan tabiat ni. Pernah tak anda cakap kat diri sendiri, nantilah, tunggu ada mood sikit ataupun relax lah, tunggu semangat datang dulu baru buat. Kalau ya, jangan risau, anda tak sorang-sorang. Inilah perangkap paling biasa yang kita semua selalu masuk. Dan dekat sinilah puncanya. Kalau kita asyik harapkan motivasi, memang ke laut lah jawabnya. Buku ni cabar kita untuk tengok masalah ni dengan cara yang lain langsung. Jadi, kalau bukan motivasi, apa jawapan dia sebenarnya? Jom kita korek apa masalah sebenar dalam bahagian pertama ni. Anda mungkin fikir, aku ni malas atau aku tak pandai urus masa. Tapi buku ni kata puncanya tu sebenarnya lagi dalam. Puncanya ada kaitan dengan emosi kita. Cuba fikir sekejap. Anda tahu anda patut exercise, anda tahu kena siapkan report tu, anda tahu apa nak kena buat untuk capai target anda. So, bukan sebab kita tak tahu. Soalannya, kenapa kita masih tak buat-buat lagi? Inilah kunci dia. Darius Foru kata tabiat suka bertangguh ni sebenarnya satu cara kita nak lari daripada emosi. Bila kita nak buat satu kerja yang kita rasa tak selesa, bosan atau risau, automatik kita akan cuba elak. Jadi, ni bukan isu pasal perangai tapi isu emosi. Dan apa emosi yang paling kuat sekali yang buat kita tangguh kerja? Rasa takut. Takut hasil kerja kita tak cukup bagus. Takut orang akan kutuk apa yang kita buat. Takut kita akan gagal. Benda-benda inilah yang buat kita jadi kaku dan pilih untuk tak buat apa-apa. Jadi, apa benda praktikal pertama yang kita boleh buat? Sedar diri. Lain kali bila anda rasa nak tangguh sesuatu, berhenti kejap. Tanya soalan simple ni kat diri sendiri. Emosi apa yang aku tengah cuba lari ni? Bosan ke? Risau? Takut? Bila kita dah boleh namakan emosi tu, kita dah mula ambil balik kawalan. Okey, sekarang kita dah faham masalahnya datang dari emosi. So, macam mana nak lawan? Jom kita masuk bahagian kedua. Kita akan bina satu sistem yang anti-tangguh supaya kita tak payah lagi tunggu motivasi yang entah bila nak muncul. Okey, cara pertama ni simple gila tapi sangat power. Nama dia Peraturan 10 Minit. Cara dia senang je. Kalau anda rasa berat sangat nak mulakan sesuatu, buat satu janji kecil dengan diri sendiri. Cakap kat diri sendiri, aku akan buat kerja ni 10 minit je. Lepas 10 minit, kalau aku rasa tak nak sambung, aku boleh berhenti. Itu je, 10 minit. Dan ajaibnya, benda ni memang berkesan dari segi psikologi. Bahagian paling susah selalunya nak mula kan? Tapi bila dah mula, momentum tu akan datang. Sebab otak kita ni, dia tak suka buat kerja separuh jalan. Jadi, kemungkinan besar lepas 10 minit tu, anda akan terus buat kerja. Ingat ya, motivasi ni tak boleh diharap. Apa yang kita boleh harapkan ialah sistem. Sistem ni macam satu rutin yang kita buat secara konsisten. Tak kisahlah hari tu kita rasa malas ke, rajin ke, atau tak ada mood langsung. Nah, ni ada 3 contoh sistem kecil yang sangat berkesan. Pertama, amalkan Most Important Tasks atau MITs. Setiap pagi, senaraikan 3 benda paling penting yang wajib siap. Kedua, Eat the Frog. Maksudnya buat kerja yang paling susah dan paling penting tu dulu. Dan ketiga, cuba teknik Pomodoro. Set timer 25 minit dan fokus pada satu kerja je. Sistem-sistem ni buang terus alasan untuk berfikir dan terus tolak kita untuk buat. Cara ketiga untuk bina sistem ialah dengan kurangkan geseran atau halangan antara kita dengan kerja tu. Idea dia senang je. Jadikan kerja tu semudah mungkin untuk kita mula. Nampak kan beza dia? Nak bersenam, jangan harap pada mood. Siapkan baju sukan siap-siap malam sebelum tu. Nak mula belajar? Jangan tunggu. Terus buka laptop, letak buku atas meja. Setiap benda leceh yang kita buang akan tingkatkan peluang kita untuk bertindak. Okey, kita dah cover cara-cara praktikal. Sekarang jom kita masuk bab mindset pula. Satu teknik untuk ubah cara kita tengok masa dan apa yang penting dalam hidup kita. Yang ni mungkin teknik yang paling deep dan paling berkesan dalam buku ni. Ia paksa kita untuk tengok gambaran yang lebih besar. Teknik ni dipanggil ujian katil kematian. Cuba tanya soalan ni pada diri kita. Kerja yang kita tangguhkan tu, projek impian yang kita simpan dalam laci, adakah kita akan menyesal sebab tak buat benda tu bila kita dah di penghujung usia nanti? Soalan ni terus bagi kita perspektif. Terus nampak apa yang betul-betul penting dan apa yang tak. Okey, kita dah sampai ke penghujungnya. Jadi, apa mesej paling penting yang kita kena ambil dari semua ni? Jawapannya ada pada tajuk buku tu sendiri.
Motivasi ni kita pandang tinggi sangat. Yang penting ialah tindakan. Jangan tunggu rasa bersemangat baru nak buat. Bertindak dulu, nanti perasaan tu akan ikut. Tindakan tu punca dia, bukan hasilnya. Kod ni memang kena betul sebab dia buang semua alasan kita. Ya, mungkin lagi bagus kalau kita dah mula semalam. Tapi kita tak boleh patah balik. Peluang kedua terbaik yang kita ada ialah sekarang. Detik ni juga. Jadi, kesimpulannya, senang je. Berhenti tunggu ombak momentum datang. Kitalah yang kena cipta ombak tu sendiri. Dengan ambil langkah pertama yang kecil, kita akan mula bina momentum yang akan bawa kita ke langkah seterusnya dan seterusnya. So, sebelum kita habis, saya nak tinggalkan satu soalan untuk anda. Fikirkan satu benda yang anda selalu tangguhkan. Sekarang, dengan semua cara dan mindset baru ni, apa satu langkah kecil yang anda akan ambil hari ini? Bukan esok, bukan bila ada mood, tapi hari ini. Buat sekarang.